Okay, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dalam Berabu Fishing Channel. Okay kan, untuk video hari ni aku turun kolam ni. Tapi hari ni aku turun kolam dekat Sungai Jagung. Aku pun dah lama tak main sini. Hari ni hari Rabu kan. Hari Rabu, hari biasa, tak ada orang ni. Ni kita main santai-santai. Kolam belah Sungai Jagung ni kita main santai-santai. Dia murah dan dia masa panjang lah. Masa panjang kita boleh casting. Jadi kita santai-santai macam kolam ni orang tak ramai. Jadi lepas ikan mungkin tak banyak lah. Dia ikut rod lah. Kita cuba nasib lah sebab kemarin aku nak turun kemarin. Tapi kemarin aku balik kerja hujan. Jadi lepas hari lepas selalu sini kolam belah-belah sini, belah Sungai Jagung ni mereka banyak buat event hari Jumaat petang. Pagi lepas tutup, pagi lepas ikan, Jumaat petang lepas ni lah opening. Ke Jumaat petang dia tengok tapi hari tu ada abang seberitahu tak apa makan lah. Hari Sabtu pun tak apa makan, kurang makan. Banyak yang naik MJ ya. Sekat putih betul aja tak naik. Tu kemarin hari Senin hujan. Kemarin pun hujan. Hujan dia kurang sekarang ni panas elok lah. Semoga ada rezeki kau ni hari ni. Aku hari ni kita dah ming SP geng. Aku nak belah Sungai Jagung ni boleh ming SP lah. Jadi aku nak try ming SP lah ni. Tapi udang aku ada bawa agak lah. Kita tengok lah. Kalau SP tak apa nak makan, kita tukar lah. Kita tukar lah. Tengok lah. Kalau SP gasak, kalau insyaAllah lah ada rezeki gasak kan, kita pakai SP. Sebab aku duk tengok sini dia banyak ming SP gasak kan, casting. Kita cuba tengok. Okay geng, macam biasa lah. Lagi aku masuk dalam dulu. Lepas awal baru 8 lebih geng, 8 lebih. Mungkin sini 6 jam 60. Tapi deposit nak RM10 jadi RM70 lah kita bayar. Aku masuk lebih kurang pukul 8 lebih lah. Mungkin dia kira ke 9 lagi. Ke 9 lebih kurang pukul 9, 10, 11, 12 lebih ke petang lah. Ke 2, ke 3 je. Pukul 4 baru habis lah. Lebih kurang macam tu lah. Cuba nasib lah. Semoga ada rezeki macam biasa kan. Aku masuk dalam, aku set up baru. Jadi aku update kat dalam kan. Okay, kita jumpa kat dalam. Assalamualaikum. Okay geng, hari ni aku pakai setup aku geng. Rod aku pakai Lunastic Luxury. Yang ni 514 LB geng, 514 LB. Aku pakai dengan Dewa Salamandura. Okay, mainline aku tak pasti ya, tapi pastinya Gachiri 20 atau 25 LB. Ni aku pakai jig daripada Style Bro. Yang ni 7 gram. Aku pakai saw plastik daripada Kaiduku 6 cm. Jom kita try kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian untuk lagi ni. Kita try ambil saw plastik lah kan. Kita try tarik dulu kan. Ikut error repeat ni. Error repeat ni kadang-kadang ada kan. Kita cuba tengok. Kolam ni tengok macam ni ada 3 orang ni, ada 3 orang tak ramai. Kolam ni memang tak ramai. Tambah hari biasa lah. Kolam ni kalau ramai pun hari Sabtu dengan Jumaat. Jumaat petang, Sabtu pagi. Selalu sini ramai. Hari biasa-biasa ni memang tak ramai. Memang tak ramai. Jadi kita boleh pusing-pusing kan. Aku try pusing-pusing kan. Kita pusing-pusing kolam. Kita cari kan. Orang tak ramai ni boleh lah. Kita try ambil saw plastik dulu. Kalau saw plastik tak ada makan, kita tukar ambil dah perfect tak. Okay kan, color ni dia tak mau kan. Kalau ni tak mau, kita tukar color. Aku bawa 2 color lah. Yang ni aku beli. Ni Kaiduku. 2 color ni geng. Kita
Kita tengok kita kali ni dia tak mau. Kita tukar kali ni. Kita tukar atau pakai kali tanggul ni. Yang ni dia tak mau, kita tukar kan. Sekarang ni aku masuk 8 jam ni. 8 jam dekat sini 8 jam RM70 ni. RM70. Apakah kasih atau puas kan. Orang tak ramai. Ini area orang Raja. Area orang Raja. Kita main kan. Orang tak ramai, jadi kita boleh pusing-pusing kolam lah. Kita tengok kali ni tengok. Semua kali ni kita cuba tengok kan. Kita test kali ni tengok kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketuk tengok. Sini aku tak tahu depa main saw plastik tu mana. Depa kayu slow atau depa ada jerk juga. Aku terus cuba-cuba tengok. Aku pun tak pernah main saw plastik. Kalau mau tengok video aku semua aku main dengan kopek ya. Saja nak try. Kita try main apa? Kayu hang slow tengok. Kalau ada ni dia makan, dia lalu depan mesti dia balas tau. Ni pun pelan orang duk masuk lah kan. Ada kot dalam tadi 3 orang. Yang ni masuk lagi 4 orang. Orang duk pelan mai lah. Balas tu. Abang tu balas ni. Tengok ni abang tu balas. Ni pelampung. Dia pakai udang ni. Udang hidup. Nampak tau. Oh, syakak. Syakak. Tadi dia tahu tadi dia main pan tu tadi. Yang tadi aku tak casting dia main pan tu. Jenahak makan. Tak. Sampai tepi dia tau. Sampai tepi dia angkat. Lucu kan. Lesen lah. Aisyah. Ya. Mula lucu. Okey, cakap. Bisa kena. Cakap. Kalau cendol lah. Cendol. Oh, jadi ada lesen. Okay. Aduh. Oh, putus. Putih dah. Cara putih ke. Ish. Putih melang. Padu ah. Tak ada ski ke. Okay kan, aku dah buat kita buat leader lagi. Putih melang aku tak tahu kan. Mesin ni aku duk main roan ni kan. Tapi tali besar ni, tali 20 lebih. Putih kan. Dah balas padu kan. Kuat pun dia ketuk.
Dah. Aduh. Lucu lagi geng, lucu. Dah. Lucu. Coba. Geng, ke kampung. Sok tu ada depan tu. Jauh ke jalan. Makan melenok. Sok benda tak? Tak, pokok tu makan tu. Sok tak ada. Sok. Makan melenok. Makan melenok. Tak yang ni. Okey tu. So mau duduk belah sana. Nak. Jaga tu. 2 kilo ya. Soal tu. Makan melenok. Okey okey. Sak. Lepas tadi. Okey. Cacik tu dapat dah tu. Cacik tu dapat. Cacik tu casting. Saya harga tu 1 kilo lebih dah, 1 kilo lebih. Sok tak ada, sok semua duduk belah sana. Belah ni tak ada sok. Kecil tu dapat sekong ni tadi, tapi sekat cendol tadi. Ni kedua ni besar. Kedua ni besar kan. Kena seret Sok tak ada. Oh, lucut. Lucut tepi kan, lucut tepi. Sayang. Sok tak ada lah ni kan. Sok semua duduk belah sana semua. Okay. Rumah depan. Alhamdulillah. Yang pertama ni. Yang pertama, alhamdulillah. Ada geng, dia ada. So plastik geng, saya kena step bro. Alhamdulillah, akhirnya. Okey geng. Ni sekok geng. Ni sekoknya ni. Aduh. Ni sekok ya geng. Sana ya geng. Lebih kurang 1 kilo dah ni. 1 kilo geng. Ni sekok. Alhamdulillah ada juga rezeki makan so plastik. Itu hasil kita ni geng. Okay, aku nak kemas-kemas. Lagi aku buat ni lah. Aku buat closing kalau kita macam biasa geng. Okay, stay tune geng. Assalamualaikum.
Okey guys, setakat ni je video aku untuk hari ni. Casting di kolam KS3 Sungai Jagung kan, Sungai Petani. Macam apa tengok kan hari ni hasil aku sekok kan. Dah pukul 9.30, lah pukul 4 kan. Lebih kurang pukul 4. Lebih kurang 6 jam setengah lah, 6 jam setengah lah. Oh, letih casting. Awal tu Amba tengok ada satu tu aku putus kan, putus sekali. Oh sayang, aku pun tak tahu tali tu. Sebab hari tu aku dah buat miawan. Aku saja aku test buat main main kolam tu. Kata tali tu ni kopuk lah, tapi tali tu tak kopuk lah sebab tak tahu, sebab lama aku tak main, aku duduk simpan lah. Ni hari ni baru aku buat main kolam tu putus yang tak ada rezeki kat tu kan. Tu lepas yang putus tu aku kat orang ada seketuk sekali kat air pipe tu tapi tak lekat. Lepas tu pukul berapa tadi, pukul 2 lebih ke 3. Aku casting kupi sekali, casting nilau juga kan, pi belah sana, belah kiri kolam, belah kanan kolam mau pi. Kali aku pi kat pipe tu balik untuk pergi makan kan. Alhamdulillah ada rezeki makan pasti. Okey geng, aku rasa setakat tu je video aku untuk hari ni. Ada rezeki umur panjang, kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.